أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kawan semua? Sihat? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Kawan-kawan semua, boleh tak saya nak pinjam masa kawan-kawan 5 minit je untuk dengarkan tazkirah? Boleh ke? Tak boleh? Alhamdulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kerana iman dan mengharapkan pahala, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Kawan-kawan, ada 7 amalan yang kalau boleh kita jangan tinggalkan di bulan Ramadan. Yang pertama, jangan tinggalkan Al-Quran. Bacalah Al-Quran walaupun 1 muka surat sehari. Kalau kita tak baca Al-Quran di bulan Ramadan, kita termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Yang kedua, jangan tinggalkan wuduk. Batal sahaja wuduk, kita cuba ambil semula wuduk. Kawan-kawan, jangan lupa kerana wuduklah kita akan lebih khusyuk dalam solat. Dan kerana wuduk juga, kita akan jadi lebih baik. Yang ketiga, jangan tinggalkan istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Bacalah istighfar sekurang-kurangnya 100 kali sehari. Kerana dengan istighfar, doa kita akan dimakbulkan oleh Allah. Yang keempat dan yang kelima, jangan tinggalkan solat sunat duha dan solat sunat tahajud di bulan Ramadan ini. Yang keenam, jangan tinggalkan solat berjemaah. Kerana Allah akan gandakan pahala sebanyak 700 kali ganda pahala di bulan Ramadan ini. Yang terakhir, jangan tinggalkan bersedekah di bulan Ramadan ini. Bersedekahlah setiap hari walaupun RM1 sehari. Kerana ganjarannya amatlah besar. Bulan Ramadan ini, bulan keampunan dosa. Rebutlah peluang yang Allah berikan kepada kita. Jika kita tidak jaga amalan kita di bulan ini, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah akan ampunkan dosa kita yang telah lalu. Dan insya-Allah kita dijamin syurga. Sekian dulu daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Allahu Akram.